Okay guys, sekarang aku tunjuk kat korang hasil rakaman daripada dashcam Rockcam X3 Wi-Fi waktu malam. Okay, ini adalah kamera depan lah. Kamera depan yang kita boleh tengok detail daripada seller. Dia orang claim kamera depan adalah 1080p Full HD dengan wide angle. Okay, Full HD waktu malam pun dia cakap kan. So yang ni kalau tengok hasil dia punya noise memang melambak gila. Okay, nak kata jelas ke tak tu okey lah, boleh nampak. Kalau dekat memang boleh nampak lah. Cuma dia punya noise memang banyak. Lepas tu wide angle tu mungkin. Dan aku pernah check sebelum ni, dia bukan Full HD tapi dia adalah 720p HD. Okay, so untuk kamera budget memang okey lah dengan harga ni. Cuma aku tak bestnya yang seller dia claim 1080p Full HD. Alright, yang ni sekarang hasil rakaman daripada kamera belakang. Okay, yang seller claim adalah 480p. Okay, 480p tu acceptable lah. Cuma wide angle tu aku tak boleh terima lah. Kalau kau tengok pun frame dia kecil kan. Lepas tu dia punya clear tak clear tu memang out lah untuk kamera belakang. Okay, untuk kamera belakang. Kalau dekat tu baru boleh nampak dia punya ni. Kalau jauh memang blur gila. Kalau kau tengok hasil dia kan. Kau tengok. Okay, tak sharp. Okay. Dan satu lagi, aku pernah share gambar. Kalau kita tengok seller punya ni, detail dia kata gambar clear dan jelas. So kalau kau tengok gambar dekat video aku yang sebelum ni, memang out lah gambar. Memang sangat-sangat blur. Macam format VGA. Okay, format VGA. So kalau untuk gambar, kau nak snap pakai dashcam ni, memang aku tak recommend lah. Memang out. Okay, siang out, malam lagi out. Okay, sekejap lagi aku akan tunjuk detail daripada seller Rockcam Malaysia. Tengok dia claim macam mana kan, dia punya kamera kan. Kamera depan berapa resolution dia, kamera belakang. Lepas tu kita tengok, lepas tu compare lah dengan apa yang aku dah dapat lah. Alright, let's go guys, kita tengok dia punya detail. Okay guys, sekarang kita tengok dekat dia punya shop. Okay, Rockcam Malaysia kan. Rockcam Malaysia untuk kamera Rockcam Wi-Fi X3 budget dashcam. Okay, dual channel recording 1080p Full HD. Okay, ni punya detail lah. Dia punya detail kan. Wi-Fi version, dia boleh sambung dengan phone melalui apps depan belakang. Ni betul lah. Ini memang aku dah try. Memang boleh connect, senang nak download. Cuma kadang-kadang tu dia problem nak connect dengan Wi-Fi dia. Dan kamera, okay, dia kata kat sini kamera depan 1080p Full HD dengan wide angle 150. Okay, Full HD waktu malam. Okay, kalau kau tengok dekat video yang aku tunjuk tadi, bukan Full HD. Aku dah check dah sebelum ni. Aku dah check. Ada satu video tu aku dah check melalui apps. Aku check dia punya original resolution. Dia HD tapi 720p lah. 720p je gang. Bukan Full HD 1080p. Sebab dia punya, aku tak tahu, dia macam tak sharp sangat lah kalau kita betul-betul tengok. Okay, kalau kamera belakang ni boleh accept lah. 480p memang dia tak, memang apa, tak sharp. Dan wide angle ni aku tak pasti sebab aku punya kamera, kalau tengok lah yang aku share, dia bukan wide pun kan, dia macam zoom. Aku tak tahu lah setting dia ke apa ke, sebab aku hantar kamera ni pasang, bukan aku pasang sendiri. Yang ni aku bawa kat kedai. Okay, kedai tu memang expert untuk dashcam lah. So aku bawa, dia dah pasang semua. Dan inilah hasil yang aku dapat lah. Okay, ada fungsi Wi-Fi, boleh sambung terus dengan phone. Okay, kamera belakang ada fungsi reverse. Dan water resistant ni aku tak pasti sebab aku pasang kat dalam. Orang kedai tu pasang kat dalam. Fungsi reverse ni aku tak tahu macam mana nak set, sebab aku tengok ada yang kata kena setting macam mana tah. Itu tak pasti.
Okay, senang pasang, cuma plug and play. Ini memanglah kot. Kalau korang tak kisah serabut dengan wire, korang pasang macam tu je lah. Boleh plug and play. Tapi actually kalau nak pasang kedai, okay, nak pasang kedai memang kena upah orang. Satu kamera RM80 dan kalau dua kamera, aku tanya 3 kedai tau. 3-4 kedai. Okay, sama harga. 80 untuk satu kamera depan je. Kalau korang nak pasang sekali kamera belakang, dia akan charge 120 untuk dua kamera. Gambar clear and jelas. Yang ni memang out lah. Ni sebenarnya bukan clear. Gambar aku ada share sebelum ni memang teruk lah. Dia macam format VGA macam tu. Format VGA kalau malam lagi out lah. Okay. Alright, yang ni aku tak pasti warranty sebab aku tengok ada yang komplain diorang macam tak boleh cover. Aku tak tahulah dia boleh dapat ke 12 bulan ni. Ini aku tak tahu. Okay. Parking mode ni aku try itu, try ketuk-ketuk tak nyala pun, tapi tak tahulah mungkin setting. Aku dah on dah parking mode tapi bila ketuk tu tak nyala pun. Mungkin betul-betul kena langgar baru nyala, macam tu lah. Alright. So dia punya ni memang banyak, 5 star 38k. Dan komen yang 1 star ni ada 170. Okay, banyak yang tak function, banyak guna sekejap dah rosak. Lepas tu gambar macam aku share lah, tak clear pun. Okay, so untuk sebab aku tengok dekat, satu lagi aku tengok dekat TikTok, diorang dah start jual 100 lebih ke atas. Tapi hari ni aku tengok ada yang jual bawah 100 lah. Okay, bawah 100. Okay, cuma aku bukannya, kan orang kata ni kamera budget kan, dashcam budget. So boleh kena accept lah apa yang kita dapat. Okay, yang tu aku tak apa lagi kalau dia claim awal-awal kat sini 720p. Tapi masalahnya dia orang claim full HD. Sebenarnya dia bukan full HD tu je lah. Then dia kata gambar clear yang jelas. Tak pun. Kau boleh tengok contoh yang aku dah up sebelum ni. Itu je lah. So jangan scam kat sini je lah full HD. Dia HD sahaja 720 bukan full HD, aku dah check dekat dia punya ni. Itu je, tak puas hati dengan dia punya overclaim. Bukan kalau dia awal-awal tulis kat sini 720p, yang ni aku tak ada masalah. Cuma aku tengok hari tu baru-baru ni dia orang berani jual 100 lebih. Itu kau beli kamera je. Kalau kau ganti pasal sendiri tak apa. Tapi masalahnya kalau kau nak bawa kedai 120 lah korang kena keluarkan lagi. Itu je. So kalau betul-betul korang nak cari full HD, betul-betul full HD, jangan cari brand yang orang kata kita kurang yakin. Kita kena cari brand yang betul-betul orang kata establish lah, macam DDPi, yang mana mahal lah 200 lebih ke atas. Tapi hari tu aku tengok ada yang 100 lebih. Kalau dapat 100 lebih tu korang boleh grab lah kalau yang branded ni. Okay, itu saja guys aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.